Assalamualaikum. So intro ni agak rushing sikit. Yaya pun tak pakai mic, so Yaya kena bercakap kuat. Sekarang ni saya dah nak gerak pergi KTM Arau, nak bergerak ke Butterworth Pulau Pinang. Sebab kita orang buat last minute plan sempena cuti di Pavali, nak pergi 2 hari 1 malam dekat Pening, jalan-jalan. Yaya last pergi pun 2013. So untuk trip kali ni, Yaya waktu diorang rancang nak pergi mana tu, Yaya hanya ikut saja flow diorang. Kiranya Yaya hanya bawa badan, bayar duit, macam tu je. So korang stay tune lah sepanjang video ni, sebab Yaya pun dah lama tak pergi Pening. So itu je lah. Okay, kita dah nak gerak dah rushing. Bye. Hai guys, so sekarang kita dah sampai Butterworth. Hai. So sekarang kita nak naik ferry. Ferry ada setiap 30 minit. So nak naik ferry pergi Georgetown. Sekarang kat Butterworth. Nak pergi Georgetown. Dan kita orang akan jalan-jalan kat area Georgetown lah nanti. Hari ni tema kita orang blue. Esok tema kita orang bebas. Cik, hari ni pun tak habis lagi dah bincang pasal tema esok. Biar pun beli biru-biru juga. Biar biru gelap sikit. Sama dengan Atikah. Ya, dah lama tak naik ferry. Tak ingat bila last saya naik ferry. Mungkin time tu kecil-kecil nak pergi Indon balik kampung. So sekarang dah besar, kita naik ferry tapi pergi Pening. Dah sampai Georgetown. 10 minit je naik ferry. Ya, ingatkan macam lama sangat naik ferry dalam 30 minit. Punya tahu-tahu dah nak sampai. 10 minit je naik. Kita dah sampai makan pagi Fizzy Cafe, tapi ramai gila tengah beratur. Ya, ni beratur. Depan tu panjang gila beratur. Dan kita orang harap ada meja lah untuk kita makan. Sebab lepas ni kita orang terus jalan-jalan. Dan pukul 2 kita check in hotel. Pukul 2 kita orang check in hotel. So sekarang ni kita dekat Chaurasta. Entah Nina bagi tahu. Macam yang cakap tadi, Yaya tak ikut je. So Yaya macam tak tahu sangat lama tempat ni apa. So sekarang kita jalan-jalan dulu sebab pukul 2 baru kita check in hotel. So saya hanya mengikut kawan-kawan saya kat depan. Sini semua nak beli souvenir. Nina cakap kat situ lah ais tingkat Pening. Sekejap lagi kita nak singgah nak beli ABC ke apa ke, nak sejukkan tekak. Sini kita jalan-jalan dulu. Ni korang pasar Chaurasta. Ada jeruk-jeruk. Oh. Ni macam kat pasar Payang je dia. Bapak jeruk timbang kilo. Ada dodol.
Semua boleh tahan. Ya. Wow. Saya nak singgah beli jeruk. Nak. Kamu nak tengok ni? Guys, ada asam katuk. Sedap ke masam? Sangat. Sangat. Ada biji. Ni apa? Asam ko. Oh, serbuk. Ya. Ada macchiato. Weh, baik. Baik kita beli macchiato dekat ni je, DIY. Ni sedap, ni sedap. Lepek pisang ni. Yang sirap apa tadi? Madu kot. Guys, saya beli buah kabung. Dia suka ni buah kedondong hijau merah. Madu mangga. Dia nak beli untuk family ayah, tapi balik Melaka lambat lagi. Wih, sedap weh ni. Nina beli buah kabung. Tunjuk buah kabung. Oh, Dia bayar. Kita beli kabung. Ni ayah saya suka stevia ni. Jus asam jawa, jus kedondong. Wow. Ni apa? Belacan bakar. Wow. Saya ingat kan Pak Ali ni jual jeruk je, tapi gula-gula pun ada. Lepas tu asam botol, biskut, nama dia biskut tambun. Ikan perkasam pun ada weh. Gelap lah lagi ya. Mangga dan Nina. Kita orang dekat Penang Bazaar. Tadi kita orang singgah beli jeruk. Sekarang kita orang ada souvenir. Tapi tengok dulu, tak tahu confirm beli ke tak. Okay? Sebab dia nampak lagi menarik and tersusun sikit berbanding tepi-tepi jalan. Sebab kita orang nak tunggukan nak check in ni, kita orang jalan-jalan dulu. Cantik lah, cantik lah. Tika kena pakai kebaya ni. Kebaya. Tengah menunggu Atikah beli kain batik. Sebab dia dah banyak kain batik, dia tak tertarik sangat. Ada kebaya guys, cantik gila kebaya dia punya ni. Tapi satu baju dah RM80. This is me after makan. Dia tahu tak, Yaya lupa nak record video makanan sebelum makan tadi. Dah makan baru teringat. Kita orang sebenarnya ambil gambar je, tak record video. Ayo. Okay, now kita nak singgah Cookie Crumbs. Wow, siapa yang nak Cookie Crumbs angkat tangan? Nina nak cookies crumbs. Saya tak suka soft cookies. Saya buka balik order apa? Tiramisu, red velvet, matcha, triple, OG, honey one. RM65. Orang-orang busy. Kita kalau gambar makanan ni serahkan kat Biha atau Nisa. Nampak tak? Wah. Lama lah tu. Nice sangat. Dia banyak angle, nanti pilih. Lama lah. Berdiri lah. Duduk. Yaya beli red velvet cheesecake. Red velvet cream cheesecake lain. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya tak suka sangat soft cookies. Tapi ni nak rasa dan mungkin ni ambil masa untuk habis dalam 5 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Bau dia pun sedap. Sedap. Ni apa? White chocolate. White chocolate. Sedap. Cookies crumb. Tengok cheese dia.
Tempting gila. Sedap weh. Ni konon nak habis berhari-hari. Tak apa, kejap lagi habis dah. Ina. Oh, Kacang kan? Tak. Ni sis dia banyak. Kacang kan? Makanan tak ada makanan dia. Dengan kacang yang jadi ni ada kacang kat dalam. Kacang tu ni apa? Putih tu white coklat rasanya. Belum sampai. Okey, dah sampai weh, dah sampai. Okay, so kita nak room tour. Ni pintu bilik dan ni ada tempat wardrobe nak gantung-gantung baju. Cermin OTD. So ni tandas. Tandas dia memanjang. Dia memanjang lah, tak lebar. Okay. Kenapa jangan duduk? Kenapa tak jangan cangkung? Okay. Ni saya. Okay, next kita pergi kat katil-katil ada banyak. Ni single bed. Single bed. Ada meja kalau nak minum ke apa. Lepas tu ni kalau nak water heater ke apa. Ngam-ngam kita orang memang ada 4 orang. Dia ada tempat duduk, ada meja sebab ada TV kat sini, boleh pusing. Ni Atika aja boleh pusing. Macam nak pusing ni? Tolak je. Boleh habis ke ni? Takutlah patah kau. Ni sebab sebenarnya boleh TV. Ya. Dia tengok Atika pusingkan TV. Sekarang ni orang kat situ. Then ada katil queen. Okay. Aircon di sini. Ada cermin lagi dan wardrobe boleh gantung-gantung lagi. Pengering rambut. Katil seekor. Ni Atika atau sesiapa. So kita dah sampai hotel. Sekarang kita nak rehat-rehat. Then lepas asar ke sebelum asar kita keluar? Lepas asar. Tak, masa ini aku perempuan di keluarga kerja. Lepas asar kot kita keluar jalan-jalan. Nak rehat-rehat dulu. Halo semua, sekarang dah pukul 4 lebih. Sebenarnya kita nak pergi Esplanade. Tapi cuaca macam nak hujan. Tapi tengok dulu keadaan. Kalau hujan dekat Esplanade, kita pergi photo booth. Bawah sikit. Lepas tu kita ikut je lah keadaan cuaca semasa. Okay, sebab kita naik Grab je pergi mana-mana. Dan itu je lah. Stay tune je lah. So kita dah sampai Hana Film. Kita nak ambil gambar. Wow, kereta apa ni cantiknya. Diorang dah kat situ, saya di sini. Oh. Okay, let's go. Let's go. Wih, berat pintu dia. Saya pilih ni. Diorang tengah pilih props dekat belakang. Tu ada banyak. Tinggal tak bila di sini. Dah tak? Walaupun sebenarnya apa ni? Apa yang ada filter? Belum jual. Natural. Cantik ni. Yes. So kita biru Kuntun. Vintage. Ni memang lebih big. ni puan. Batu. Boleh je. Boleh lah. Ni apa okey je. Okay, next.
Please take a look at the camera. Five, four. Tadi okey ni, nak okey je. Next. Next, saya nak duduk belakang. Please take a look at the camera. 2, 1. Okey tak? Sebab boleh detail. Tak ada. Okey tak? Okey? Maksudnya tadi ada yang kita masuk pintu. Maksudnya seperangkap. Tak fikir dah. Hai semua orang, saya dah habiskan duit. Dekat sini bukan saya je. Kita orang semua dah habiskan duit dekat photo booth ni. Almost 100 ke? Almost RM100 lah kita dah habiskan duit kat photo booth sebab lagi pun hujan. So kita macam tak apalah, lama sikit dah dalam ni. So memang lama gila. Memang lama gila korang. Dalam tu pun ramai lagi. Semua, tua muda semua ambil gambar dalam ni. Sekarang nak jalan-jalan pun dah hujan. Kita orang masuk kedai souvenir dekat sini. Ni bahagian batik guys. Ni semua sabun. Sabun gamat. Gamat. Siapa buat telefon biar tu? Tak boleh fokus ke? Ni gamat. Ni ais blue. Ni sabun ni nah. Ni Sakura. Ni bawa apa pula? Bola lavender. Berapa ringgit ni? Murah ke? Nak try satu? Weh, sedap bola lavender dia. Ni bau sedap guys. Gamat pun bau sedap. Aduh. Arabian. Ni tak lavender yang sedap weh. Wah, ada tester kan? Lagi ni dalam abang mata kat sini. Wah, tu tester. Bau Bau gegat. Tapi jangan. Ya nak bawa apa Royal Beauty. Oh ni ke? Tapi sedap juga Royal Beauty, sedap. Untuk Tapi tak ada apa? Oh ni. lemongrass sekejap. Lemongrass pun sedap ya, tapi saya lagi suka tu lavender tadi. Ada ke? Ni apa? Tak sedap. Ni apa? Wah, ni tester. Saya memang wajib ada benda ni, ubat resdung. Tapi saya tak ada resdung, tapi nak bau je. Sedapnya. Nina ada juga aku beli. Tapi ada ni. Nina minat. Ada balm. Ni Sakura. Apa warna ni? Weh, bau orang tua-tua. Bau orang tua-tua. Tapi sedap je. Saya adalah minyak angin person. Guys, nak tahu tak coklat ni sedap gila, especially yang ni. This one. Walaupun saya tak suka white chocolate, tapi coklat ni sedap sebab lecturer pernah bagi waktu dalam kelas. This one sedap. Oh, lighting. This one sedap. Ni tak pernah rasa sebab matcha. Ni tapi ni sedap ni. Lepas tu ada herba-herba. Ada herba-herba. Oh, besarnya coklat. Lepas tu ada pandan kaya warna hijau. Dia pun vlogging juga guys. Gula Melaka pun ada. Oh, ada pure gula Melaka. Wah, ada perfume kereta. Ni perfume kereta. Ada ni juga, ni lilin. Ni perfume kereta, ni lilin. Ni macam essential oil kot. Dan kita ada dompet-dompet batik and bahan craftan yang lain. Cantik kan? Okay, next kita orang singgah dekat kedai Lokamed. Kedai Lokamed ni dia macam kalau korang minat nak buat postcard and korang nak hantar dekat kawan-kawan korang yang jauh, duduk jauh tu kan,
korang boleh beli postcard kat sini and korang tulis dekat satu ruangan yang dia sediakan nantilah. Dia ada sediakan pen apa semua. Kalau korang nak tampal stamp pun dia ada jual stamp and korang boleh beli. Yang dia tengah tengok sekarang ni kalau korang nak buat macam lanyard lah. Lepas tu korang, dia ada jual banyak lagi produk, bukan hanya postcard dan lanyard saja. Korang nak beli apa? Macam ni, chop dia jual juga. Lepas tu korang boleh chop dekat mana-mana postcard yang korang minat lah. Tengoklah design macam mana. Tapi tak semestinya kena beli tau korang. Korang boleh je chop guna yang dia dah sediakan. Macam ni contoh, ada pelancong Chinese ni buat. Lama gila diorang buat korang. Lepas tu design yang record tadi ni, kita boleh buat lanyard sendiri dan kita pilih kita nak macam mana. Kita nak aksesori apa dan kita nak huruf apa. Tapi mostly tema dia kucing lah guys. Tema dia semua kucing. Korang tahu tak ni, tails Baba Nyonya ni kan, macam Jubi, cantik gila. Tapi kan untuk satu kecil macam ni RM22, ya hargai dia punya design semua. Tapi cantik, tapi okey lah dia aku kalau beli. Kan sebab dia tak boleh pilih weh. Contoh kalau ni dengan ni dengan ni cantik, dia akan beli dua-dua. Dia tak boleh buat pilihan. Dia cantik kan, berbeza-beza harga lah. Ni 22, ni 25. Ni kecil sikit, so RM19. Ni ada lagi. Yaya ambil ni, dan kejap lagi dia macam postcard. Sekejap. Okay, Yaya ambil ni postcard. Ni kejap lagi saya nak tampal Melaka sebab negeri saya, Pening sebab saya tengah ada dekat Pening. Kejap lagi kita nak chop-chop dia free je. Just kena beli di stamp card lah. Dia orang semua nak buat lanyard. Tak semua. Tak semua. Semua. Atika? Kita nak buat ni. Tapi dia asal kita buat PP ni. Kita nak apa? Ada bag-bag juga. Postcard, bag, journal, souvenir semua. This is cheaper. Ni untuk Pening. This one untuk Melaka. Kita nak buat untuk Pening dulu. Dia nak chop. And this one chop. Kita nak kill. Lokame. Next kita nak Pening lah, Pening. Untuk Melaka pun, walaupun Melaka, saya tetap nak chop Pening punya chop. Kita nak chop Pening punya jambatan, Pening Bridge. Tadi yang first one tu lupa nak tekap dekat dia punya E. So kita nak tekap dekat punya E biar pekat sikit. Pesan baru nampak pekat. Satu. Sini aja awak. This one.
agak cair. Tapi tak apa. So saya dah siap buat postcard. Sekejap lagi saya tunjuk dia tulis apa. Tapi satu Melaka ni macam tak kena kan. Satu lagi Penang punya. Tapi okey je. Saya menulis kat situ tadi. So tengok ni yang ni untuk kat Melaka. Ni untuk postcard yang Melaka. Okay, this one Melaka kan. Dia tulis ni, dear me, you did it. Another trip, another smile. Ya tu Penang, anak jadi Melaka. Tapi suka yang Penang ni lah. Tengok ni. Penang, Lokamate nama kedai ni. Then a little memory from my trip in Georgetown, Penang. Cantik kan? Dia lagi suka ni lah walaupun dia tak cukup in sangat waktu cop. Tapi okey je, cantik. Hai korang, so sekarang ni kita dah keluar dari Lokamate. Kita dah keluar dari Lokamate tapi kita orang nak on the way pergi Komta. Dia pun tak tahu Komta tu ada apa. Sebab kita orang tak naik dia punya, apa tu, skywalk kan. Yang skywalk tu sebab lagi pun hujan and dah nak malam. Dan kita orang maybe pergi makan je, jalan-jalan sikit ke area Komta. Lepas tu balik hotel. Info tersekat. Kita orang masih menunggu Grab dah nak 30 minit sebab semua Grab jam. Tersekat dalam jam. So kita orang dah tunggu dalam 30 minit lebih lah. Walaupun dia tulis lagi 5 minit tapi terasa macam 50 minit. Sebab tengok dekat map tu banyak uncle tu kena tempuh jam. Sebab jalan semua merah. Kami nak pergi dapur bakar tu. Ikutkan Wawan nak makan dekat Dona Bistro. Tapi dapur bakar tu nampak lagi menarik. Saya beli this one. Ayam dan sotong. Saya beli nasi ayam kunyit dengan sotong kunyit, combo punya lauk. Tapi kalau tak habis, saya maybe air bungkus. Rasa sekali dengan air sirap, dia satu set terus. Ya, ayam kunyit. Nina makan apa tak tahu lah. Tapi kita beli dua kedai lain. Lepas tu Nina dengan Atika dua kedai lain. Kita tengah tunggu diorang punya makanan. Diorang beli dekat Dona. Kita orang beli dekat dapur bakar tadi tu. Sekejap lagi abang tengah hantar makanan. Tak apa, saya record sekejap je. Cik, apa tanya ke? Tanya ke? Dah settle makan. Sekarang ni nak balik hotel dah, nak tengah tunggu Grab. Then mungkin vlog ni akan tamat dekat sini lah hari pertama. Dan esok akan sambung vlog hari kedua lah. Another vlog. Sebab dia rasa macam dah panjang sangat lah untuk hari ni. So dia akan sambung untuk part 2 nanti. So korang stay tune je lah nanti, okay? Bye. Poshi nak balik hotel, nak rehat-rehat.